girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah, 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 yeah. Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a Hey guys, message kita orang dah at sampai. the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Okey, dekat saat inilah tempat yang di mana kita akan melontar ke jamrat, iaitu Jamratul Kubra, Jamratul Aqabah dengan Jamratul Ula. Alis, Cikgu Ni, Cikgu Amir, Cikgu Nisa, Cikgu Z, Cikgu Zul. Okey, bagi fokus dekat cikgu. Cikgu apa? Cikgu Ni. Cikgu Ni. Okey, bagi fokus dekat cikgu Ni. Cikgu nak tunjuk apa yang satu cikgu video. tunjuk. Boleh? Omah Hana. Omah Hana. Nampak tak? Nanti cikgu nak tanya apa yang Nampak. nampak. Saya tak nampak. Buat apa? Nampak tak? Nampak. Okey. Tengok sini. Okey, nanti habis cikgu nak tanya apa yang Omar dengan Hana ni kata. Bagi tahu. Boleh? Apa video ni tentang apa? Kena tengok dulu. Kena tengok dulu. Betul ke kita tentang masjid? Mana tahu tentang benda lain, kan? So kena tengok dulu. Dah ready belum? Tengok dulu. Dah ready belum? Okey. Masih. Wah, Fokus. wah, apa ni? Inilah pegang. Nampak? Pegang kaki kat orang. Tak tahu apa sih pakai macam ni. Nampak? Ya, salah satu. Pakai apa? Pakai apa? Ini macam mana nak buat haji? Ini saya terangkan. Mana buat haji? Fokus. Haji ada Kenapa tak ada? Buat kena buat tau. Bukan haji ada berapa? Ana. Pegang haji. Ingat, baca tadi. Tariah tu apa? Mari kita baca. Nanti kita akan baca. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pandai ke mana? Ini motor army. Banyak arwah. Ada kan? Nak pergi haji ke mana? Nombor ketiga, yang jawab ibadah. Rumah tamu masing menghadiri ibadah sebanyak 7 kali. Berapa kali? 7. Kemudian tak Keempat, sa'i. Perjalanan dari Sabah ke Jemaah. Kelima, ialah nampak ketiga. Baju. Motor malu. Motor. Senangnya. Motor nak buat haji lah. Taruh. Umar, ini kan kain sembahyang perempuan. Okey. Dia cakap pasal apa tadi? Tengok video tadi ni ada apa kat sini? Mekah. Mekah. Kalau haji dan ada haji. Bukan ha? Haji. Bukan haji ada apa? Haji. Ada. Yang pertama, Yang pertama apa? Satu dapat apa tadi yang tengok kat video? Doa. Niat. Niat ihram. okey, kedua, Sembahyang. Wukuf di Arafah. Wukuf kedua kita akan wukuf. Wukuf di Ketiga, Arafah. Ketiga tawaf. tawaf. Tawaf ni siapa tahu tawaf ni apa?
Apa? Tawaf ni kita kena pusing sebanyak berapa? Pandai ada sa'i ni. Siapa tahu sa'i ni apa? Berjalan dari bukit Safa ke bukit Marwah. Pandai. Kemudian kita kena bercukur Bagi lelaki. Kenapa? Kita kena cukur bagi lelaki. Tak. Lelaki sahaja. Kita kena potong. Kotak. Kemudian Yang terakhir. tertib. Tertib. Bukan. Tertib ni bila kita melakukan sesuatu itu dengan sempurna. Tak ada macam tak ada macam apa? Tak ada kesalahan. Tak ada macam kesalahan. Semua benda ni kena buat. Kalau tak buat tidak sah haji. Al-hajjah wal umrah wal ihram tu lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram hanya kerana lepas ni kita berjalan wukuf di Arafah. Okey, jom. Jalan pusing. Macam tu, okey. Pusing. Okey, sampai dekat Arafah. Okey, bila sampai dekat sini kita kena bermalam. Kena kena bermalam. Okey, cikgu nak awak semua duduk. Kita tak dengar. Duduk di sana. Okey. Sebelum tu kena angkat tangan kanan. Mana tangan kanan? Apa tangan kanan ni? Tangan kanan. Balik pandang. Sini tangan kanan. Pandang sini pandang Kaabah. Okey. Okey, kita buka. Okey, jom. Tangan kanan. Okey, pusing. Sebanyak berapa? 7. Okey, pusing. Pusing untuk tadi. Okey, dengar. Lepas tu kita akan sa'i sebenarnya kita berjalan je. Lepas tu kita bercukur. Lepas tu tertib. Habis saya sikit lagi, okey? Lepas tu dah akan pergi berjalan. Okey, berjalan dari bukit ni ke bukit tu. Anggap kita ni duduk atas bukit. Kita berjalan nak pergi bukit. Okey, jom. Kita berjalan. Okey, sampai bukit yang pertama. Okey. Lepas tu kita berjalan sampai bukit ke? Okey, kedua. Adam, tengok sini. Lepas tu kita bercukur. Okey, cikgu nak seorang duduk. Seorang-seorang. Jangan macam tu. Tak duduk. Okey. Lepas duduk kita kena bercukur ni macam mana? Potong rambut bagi okey. Lepas kita berjalan dah siap semua, kita akan bercukur rambut. Okey. Okey, kat sini. Tanda bagi hadiah lah Kak Adam. Okey, kita dah settle semua. Ada berapa ni? Rukun? 5. Ni. Ada 6. Okey, yang pertama. Yang pertama kita kena ni. Okey. Yang kedua kita berjalan tadi kan.
Kemudian kita tawa. Kemudian kita sahi, bercukur dan tertib. Okey, habis untuk sesi yang pertama, iaitu praktikal haji. Okey, cara pelaksanaan dia apa semualah dari segi niat. Kemudian kita akan beralih kepada aktiviti yang kedua. Okey, aktiviti kedua ni Cikgu Nisa yang akan terangkan. Boleh? Pusing kita. Okey, tengok ni. Ni apa ni? Anda, kan Cikgu Mak? Kaabah. Kaabah. Tahu tak cikgu suka buat apa? Kawannya. Kawannya. Boleh. Okey, cikgu bagi kertas ni. Yang bagi kuning tu. Bagi cikgu cakap dulu, tak habis lagi. Okey, ni kaabah-kaabah. Boleh tak cikgu nak suruh korang? Ambil ni. Ini kertas kan yang telah tergunting kan? Boleh tak korang tampal benda ni ke atas kaabah ni? Boleh? Boleh. Teacher nak cikgu nak bagi grup dulu, boleh? Satu ke Adam duduk. Niat. Lepas niat kena buat apa? Adam kena wukuf di Arafah. Okey. Yang lelaki saya dengan cikgu ambil. Apa dah dia? Cakap apa? Cakap apa? Pandai Ali. Sini. Ada? Ada? Ni untuk apa? Ada buku. Balik. Tapi Amina tak nak bawa balik. Kakak Amina tak nak bawa balik. Allah. Ni. Kakak tak. Kakak bawa balik. Ambil. Kakak buat. Balik ke sini. Ada orang. Antum. Saya penat ya. Cikgu nak jadi harimau rasa. Ger.